Okay, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Malam lah ni, saya tengah buat video ni malam. Okay, jadi berkenaan dengan kita punya presentation project. Jadi macam mana kita nak buat presentation, buat dalam slide dan sebagainya. Okay, yang pertama, template slide. Jadi dekat template slide ni, telah ditetapkan apa yang kamu kena buat. Okay. Yang pertama, introduction. Kamu ceritalah introduction berkenaan apa itu CAD, apa itu frame generator, apa itu assembly design. Okay, kemudian innovation on a project. Contohnya bus stop ni. Okay, list and innovation or improvement. Maksudnya dalam design kamu tu, apa yang kamu buat innovation. Jadi show the picture of the diagram. Contohnya kamu ambil gambar daripada YouTube, daripada Google, ataupun ambil gambar bus stop tepi jalan. Okay, asalnya macam mana? Yang nak jadi tu macam mana yang kamu fikirkan tu. Okey, lepas tu 3D sketch dengan menggunakan pensel, kertas dan sebagainya. Kamu buat sketch dahulu. Buat sketch, buat lukisan tangan, macam mana kamu nak hasilkan bentuk tersebut. Okey, list 3 major dimension of the skeleton. Okey, maksudnya dekat situ kamu anggaran berapa panjang dia. Contohnya kan yang saya tunjuk, panjang ni biasanya dalam 6 meter. Lebar 3 meter, tinggi 4 meter. Macam itulah. Okey, kemudian ini kita start buat dengan CAD design ni. Okey, yang pertama adalah frame structure of bus stop. Show picture or 3D assembly design frame structure. Okey, caranya adalah kita buka Katia. Kita buka file yang kita dah lukis. Okey, contoh. Saya buka lah. Okey, bila buka, apa yang saya buka tadi, ini yang berlaku pada beberapa pelajar tadi. Dia telefon saya, dia WhatsApp saya, dia tanya, "Cik, tak boleh buka." Ataupun dia dah buka, dia tak boleh save. Okey, jadi bila kita nak save dan buka, dia mesti ada assembly file. Okey, ini assembly file berserta dengan part design file. Ni shape ni adalah part design file. Jadi ianya mesti duduk dalam satu folder. Contoh macam ni. Saya buka bus stop je. Bus stop ni seketul je. Jadi tak boleh buka sebab dia tak jumpa di manakah dia punya child part dia ni. Anak-anak dia ni. Okey. Jadi ni yang kawan kamu serahkan kat saya tadi lah. Jadi tak boleh. Dia hantar 2-3 kali pun tak berjaya juga. Jadi macam mana nak buat adalah, contoh ni saya dah simpan dalam saya punya folder lah. Azhari. Bus stop Azhari. Okey. Nampak? Saya close dulu. Okey, bila dalam ni, Pak, saya punya bus stop ni adalah structure. Di dalam ni ada 24 file part design. Ada 24 file part design dan juga satu file product. Part design, product. Jadi bila saya double click structure ni, dia boleh buka lah sebab dia tahu di mana lokasi. Ada satu part hilang ni. Tak apalah. Okey, dia tahu di mana lokasi anak-anak dia. Maksudnya ini structure ni adalah bapa dia ataupun Katia product assembly, dan Katia part ni adalah anak-anak dia. Okey. Itu. Okey, yang pertama, apa yang dia nak tadi? Save tu kejap lagi saya ajar macam mana nak save. Sekarang kamu buka je file kamu supaya kita boleh buat drafting dan sebagainya. Yang pertama dia nak show picture or diagram 3D assembly design. Okey, jadi inilah. Ni. 3D assembly yang dah siap pasang. Jadi kamu print screen, ambil print screen, snip, masukkan dalam PowerPoint presentation kamu. Yang pertama. Kemudian dia nak apa lagi? Okay, dia nak show list specification of frame member, standard, family, size, materials. Jadi kalau nak buat ni, kita kena buat dalam bentuk drafting bill of materials. Okay. Jadi mungkin kita boleh, ni dah siap Saya start mechanical design, drafting. Saya buat empty, size A3. Seperti biasa dalam kalau kita ada kita punya ni, kita masukkanlah edit sheet background.
masukkan title block ataupun pakai title block yang saya dah sediakan sebelum ni. Okey. Okey, dah ada. Jadi kita edit working views. Jadi kat sini kita insert view, projection, ambil isometric je. Window, structure, saya ambil ni, kita ambil ni. Klik je. Jadi dah masuk kita punya structure di dalam kita punya paper. Tapi size-nya terlampau besar, tak apa, kita boleh scalekan dia. Okay, right click, properties. Okay, scale dia 0.001. Okay. 0.01. Ada kecil sangat lah ni. Ada kecil sangat pula. Right click, properties. Ni tadi 1:1000, kita try 1:500. Tak usah lagi. Properties 1:100. Ya. Kita scale sehingga nampak. Okay, tak cukup besar lagi. Properties 1:50. Jadi sesuai lah dengan kertas macam ni. Okay, ni kita punya bus stop. Mungkin kamu punya lebih baik lah. Okay, apa yang kita nak letak kat sini adalah kita letak dia punya insert generation bill of material. Macam itulah dengan balloon. Okay, balloon kita tak boleh masukkan sebab kena pergi dekat assembly balik. Ni lah. Kita start. Okay, start mechanical design, assembly design. Maksud kita kena berada dalam assembly. Macam mana nak masuk assembly? Double click product 1 ni. Double click product 1 ni dia akan masuk assembly. Assembly cara nak tahu dia ada 2 gear ni. Lepas tu kita generate numbering ni, A15 ni. Generate numbering, klik dekat product 1 ni, numbers, integer. Okey. Baru dekat drawing ni tadi, bila kita generate numbering, insert generation, balloon generation. Okey, dia keluar nama-nama ni. Kamu susun lah ni. Susun satu persatu. Susun sampai habis lah. Okay, kemudian baru kita insert generation bill of material. Bill of material. Klik je kat tepi ni. Okay, jadi akan dia bagi tahu. Okay, sheet yang pertama. Okay, ni. Okay. Ini adalah komponen-komponen yang ada. Tapi ni masalah pula. Ada yang kita tak nak. Okay, jadi delete. Kerana itu saya dah ajar macam mana nak modify kita punya bill of material. Okay, kita pergi window, pergi kat assembly balik. Okay, dalam bill of material, double click product 1 ni. Analyze bill of materials. Lepas tu kita edit dia punya content ni lah, define format. Okay, kemudian kita katakan part number tak nak, type tak nak, nomenclature tak nak, reversion tak nak. Apa yang kita nak? Mula-mula kita nak, okay, kita remove semua dulu. Mula-mula saya nak dia punya part number. Contoh. Part number. Ataupun number. Okay, number. Part number tadi kita tak nak. Okay. Part number ni adalah nama. Okay, part number. Mula-mula number. Lepas tu part number. Lepas tu quantity. Saya nampak quantity tadi. Quantity. Okay, quantity. Dan yang terakhir adalah material. Ada tadi bawah tadi material. Material. Dan weight. Weight jika perlu. Weight. Okay, cukup 4 ni. Alamak. Termasuk semua. Okay, buat semula. Mula-mula number. Lepas tu part number. Lepas tu quantity. Material. Dan satu lagi adalah weight. Weight. Okay, yang bawah ni kita buang. Buanglah semua. Okay, jadi bila kita buat bill of material, dia hanya akan keluar perkara-perkara tersebut sajalah. Okay, seterusnya kita pergi balik kepada drawing kita. Insert generation bill of material. Klik je kat luar ni. Okay, jadi beritahu, okay, ini adalah material-material yang terlibat untuk kita punya ni dia punya apa?
kita boleh ubah dia punya margin lah. Okey, kita double klik kat bill of material ni dan kita tarik-tarik dia punya size dia. Okey. Baik. Double klik, kita boleh kecilkan saiz dia. Okey. Atau cara nak kecilkan saiz lah. Masukkan bagi ngam lah. Nombor ni kamu susun lah. Ini maksudnya, okey, dah selesai ni. Kita boleh save dalam PDF mungkin, ataupun print screen kat sini pun okey. Okey, kamu ambil snipping tool, new, ambil, dah kan. Lepas tu kau masukkan dalam presentation kita, ataupun boleh file save as PDF. Save as PDF. Okey, contohnya dekat downloads boleh ni. Okey, drawing 1 save. Jadi kita buka lah PDF dah. Tadi drawing. Okey, drawing 1. Ni dia. Lepas tu print screen tadi. Ambil snipping tool, masukkan dalam presentation. Selesai. Jadi kat sini kita boleh tahu nama part, bilangan, material dengan berapa berat dia. Berapa berat dia. Okey, kemudian dia nak apa lagi? Okey, template, presentation. Okey, mesh of frame structure dah ada. List, semua dah ada lah. Okey, baik. Berikutnya 3D shaded assembly design of the bus stop. Okay, show picture of a diagram 3D shaded assembly design. Total mass bus stop overall. Jadi tunjukkanlah overall dia. Okey, jadi kat sini yang pertama kita nak tahu mass dia. Okey, kita buka ni. Kita pergi balik dekat ni. Structure. Okey, sama tak kita drafting juga. Okey, kita check mass dia. Berapa mass keseluruhan. Okey, ini adalah simbol mass. Mass, klik kat product one ni. Okay, contoh pangkal saya buat semula. Okay, klik mass, klik kat product one ni. Jadi kat sini dia beritahu berat keseluruhan adalah 1,8 tan, 1899 kg. Jadi nanti di dalam drafting kau masukkan. Okay, caranya adalah sama juga macam tadi. Saya gunakan drafting tadi lah, senang. Okay, saya delete ataupun saya tambah sheet apa. Saya delete lah. Katakan kamu dah siap buat kerja semua tadi. Saya buang. Okey. Sama juga insert view, projection, isometric view, window, structure. Kita ambil ni. Tadi apa? 1/50. Properties 1/25 lah. Sheet. Okay, so right click, properties 1/25. Ngam-ngam dekat dalam saiz kertas. Okay, ngam-ngam saiz kertas. Okay, dia nak shaded. Shaded ni lah. Right click, pergi ke isometric ni, right click properties, shading adalah. Scroll bawah. Okay, kita raster, option, shading with edge, normal quality cukup. Apply. Okay, jadi nampaklah shading macam ni. Tapi mana-mana komputer yang tak ada graphic card, dia tak boleh buat shading macam ni. Dia tak boleh shading. Kata level shading kita buat dalam. Jadi nampak dia punya shade dia. Okay. Jadi dia punya weight apa semua tulis kat bawah ni. Macam dalam kamu punya practical task lah. Tulis kat bawah tu. Itu yang kedua dah siap. Save dalam PDF. Lepas tu print screen ataupun snip masukkan dalam kamu punya slide presentation. Seterusnya. Okay dah. 3D exploded. Ni video ni tak apalah, tak payah buat pun tak apa. Ataupun kalau kamu bijak kamu boleh buat dalam ni. Okay, exploded view nak buat macam mana? Langkah tiap. Window. Macam ni. Okay, ni adalah assembly view. Kalau kamu berada dalam mode structure, contohnya kamu dekat structure design. Ni gambar ni, tepi ni structure. Okay. Macam mana nak masuk dalam assembly design? Double click product one ni. Okay, double click. Dia masih dalam structure design. Kamu pergi start,
mechanical design, assembly design. Dia akan masuk dalam assembly lah. Part yang sama. Okey, untuk buat ni, jadi saya buat yang simple je. Ini kita pilih arahan ni, explode. Explode. Okey, kita pilih all level 3D, apply je. Apply. Nampak sekarang kamu punya part dah terpecah, dah exploded. Jadi kita boleh gerakkan ni. Bagaimana daripada dia explode sampai dia terbina balik. Okey. Jadi kalau kamu pandai ambil yang screen recorder punya software, kamu buatlah macam ni. Sekarang explode, kamu tarik, dia bercantum balik. Okey. Ataupun dia akan berpisah balik. Itu bagaimana menunjukkan, maksudnya pecahan kepada kita punya part kita. Okey. Jadi masa dia explode tadi, kamu drafting kan. Ni window, drawing. Okay, tadi kita dah ada yang shading view. Ini kita pilih, right click, delete. Ini saya delete sebab saya nak guna tab ini yang sama lah. Okay, insert, view, projection, isometric view. Window, structure, ambil je. Okay, explode tadi kan. Apply, okay. Okay, yang ni, okay, bila kamu klik OK je, maksudnya dia tak akan bercantum balik. Jadi kalau boleh kamu save 2-3 file. Nanti dia tak bercantum balik, nanti susah kamu nak cantumkan balik. You are about to modify product position, maksudnya dia tak akan kembali pada proses. Sebab kita dah sepah-sepahkan dia, kita dah explodekan dia. Jadi hati-hatilah bila buat ni. Kalau boleh ini buat last sekali. Buat last sekali. Ataupun, okay, saya no dulu untuk mengelakkan dia terpecah. Tadi saya dah save kat dokumen Azhari, Bastu Azhari. Okey, ni file yang saya save ni saya copy, saya buat 2 file. Okey, Bastu Azhari, copy, saya paste. Jadi saya dah ada 2 file yang berbeza. Ini satu file, ini satu file. Kalau boleh rename nama lain-lain lah. Sebab nanti dia terpecah satu, terpecah habis semua. Save pada nama yang lain. Okay, saya siap-siap lah. Saya ajar kamu save lah sekarang. Ajar save. Nanti dia dah terpecah, kamu kena assemblykan balik. Jadi kerja lah. Okay, file. Macam mana nak save? Okay, macam mana nak save file? Kalau kita save je, contoh saya save as. Saya save dekat Azhari ni. New folder. Saya buat satu folder baru. Bus-stop test. Test. Okay. Bus-stop test namanya pun bus-stop test. Okay, bus-stop test buka. Nama file tu adalah bus-stop test. Save. Dia akan tanya, adakah kamu nak save satu-satu ataupun nak save semuanya? Dia kata kalau nak save semuanya, kamu kena guna save management. Okay, katakan kamu tak apa, saya nak teruskan juga. Teruskan je. Kamu tak nak ikut gunakan management tadi kan. Okay, bus-stop test. Jadi dia akan ada satu. Ni yang masalah ni. Jadi dia datang ni yang kawan kamu tadi bagi message kat saya, dia hanya satu file je. Jadi cara yang betul kamu nak save adalah file. Okay, file. Save management. Tadi kita dah save as kan. Save management. Ni. Bus-stop test. Bus-stop test ni. Saya save as. Save kat dalam bus-stop test ni. Bus-stop test 2 ke kan? 2 nama lain. Saya save. Okay, kat sini dia akan tanya propagate directory. Jadi bila saya create propagate directory, maksudnya anak-anak ni dia akan join sekali dengan bapak dia. Okay, kita tengok sekejap ya. Nampak? Tadi bus-stop test dia datang seorang-seorang, tapi sekarang dia dah datang bersama anak-anak dia. Tadi tak ada, tadi ada satu file ni je. Jadi ingat, itu cara nak save. Okey, ni kita nak cuba balik kepada macam mana nak pecahkan tadi. Okey, jadi kita explode. Apply. Okey, setuju. Yes. Setuju je. Jadi bila dah apply ni, kita dah ni, kita pun pergi dekat drawing.
insert view, insert generation, insert view projection 3D view, window bus stop, klik je kat mana-mana part ni. Jadi kalau tadi kita ada gambar yang dia dah siap pasang, ini yang dia terpecah, itu maksud dia. Okay, right click properties, bukan sheet, dekat dia punya isometric ni, right click properties 1:25. Jadi kecil lah. Kalau besar lagi, kecilkan lagi. Right click properties 1:30 kata. Bagi kita punya drawing tu betul-betul masuk dalam kita punya drawing lah. Tak cukup lagi 50 lah. Okay. Ini adalah dinamakan exploded view. Okay. Exploded view. Exploded view. Tadi kita dah ada isometric view. Okay. Sebenarnya ada cara bagaimana kita nak susun dengan baik, tapi tak apa, ini sebab dah hujung-hujung ni saya okey je lah. Akan buat macam tu pun okey. Okey, seterusnya. Tapi bila ini kamu dah tak boleh nak satukan balik, kena buat assembly satu-satu. Boleh tapi nanti lambat. Kena constraint balik, coincident balik, guna yang kita belajar sebelum ni. Macam mana buat assembly design. Itu sebab saya kata suruh save dua file tadi. Okay, sekarang file ni dia dah, orang kata dah rosak lah. Dah rosak sebab dia punya assembly dia hilang. Disebabkan kita dah pecah-pecahkan dia tadi. Okay, no. Ataupun kamu nanti kalau nak save, no. Okay. Yang ini kita dah save siap-siap, dah masukkan dalam slide presentation lah. Jadi dah dapatlah view dia tu. Okay, seterusnya dia suruh buat apa? Kalau ada video-video lah, kamu ambil record masa kita buat ni tadi. 2D assembly drawing of frame structure, bus stop, show drawing PDF in drawing major 3 dimension dengan BOM. Ini pun sama juga macam tadi. Okay. Kita buka balik file, open, buka file tadi tu, bus stop Azari structure. Okay, ni sebab dia hilang-hilang lah. Okay, dia nak cari dia punya lokasi dia. Okay. Baik, kita setuju yang ni. Okay, sama juga tadi, window, drawing, insert, view, insert view, front view. Okay, structure kita ambil mana-mana view. Okay, ni contohnya front view. Okay, kita scalekan kecil 1:50. Okay, 1:50. Jadi kita buat macam drafting biasalah. Insert view, projection. Okay, tarik ke front view, okay, ke kanan. Okay, insert view, projection, tarik ke bawah. Okay, dah siap. Buat dimension. Tak perlu detail sangat semua. Ambil mana-mana major dimension je. Okay, daripada hujung ni ke hujung ni, berapa panjang dia. Okay, contoh. Okay, dimension. Jadi dimensionkan lah mana yang yang sesuai untuk kamu. Dimension supaya orang boleh tengok kamu punya dimension. Ni tinggi dia. Contohnya ni panjang dia. Dimensionkan lah. Save PDF, print screen, masukkan dalam ni. Okay, lepas tu ada bill of material. Kalau perlu buat lagi drafting yang lain, masukkan bill of material macam yang saya tunjuk tadi lah. Okay, ini pun sama, buat macam tadi dalam bentuk exploded. 2D assembly overall keseluruhan tadi. Yang ni nak buat satu pun boleh, yang 3D pun boleh. Okay, baik. Satu lagi, rendering. Saya nak ajar rendering. Rendering kita boleh klik ni bawah ni untuk nak buat dia punya cantik lah, dia punya show dia. Okay, render. Okay, render. Okay, kita boleh tukar dia punya scene dia. Okay, yang pertama dia punya scene.
bus stop ni duduk kat jalan kan, kat tepi jalan dekat. Jadi kita pilih scene yang sesuai dengan dia lah. Okay, render. Ni render ni untuk dapatkan apa, dia punya gambar yang realistik. Kita boleh pilih scene dia. Jadi oleh kerana gambar ni besar, jadi dia lambat sikit. Kalau lambat sangat, okey, ni. Sekarang kita pilih dia punya background dia. Background dia mestilah dekat okay, dekat lane contohnya, dekat jalan lah. Ataupun kamu boleh ambil gambar. Okey. Ni road. Road ada. Okey, road ada. Kita boleh move kita punya bus stop ni kat mana? Contohnya kat sini ke? Kat sini ke? Ni dia terbalik pula, dia terpusing belah sini. Okey, jadi kita boleh pusing kan. Okey, macam ni. Bus stop kat tepi jalan. Okey, ini scene dia. Okey, baik, contoh. Lepas tu kita rendering option, kita pakai yang default je. Ditanya ni nak high ke nak apa, kita default je. Okey. Ini penting, define rendering area. Okey. Nak besar mana render kita? Saya nak besar ni je. Saya buat window kat sini. Window maksudnya hanya kat dalam ni je dia render. Lepas tu render. Ini ambil masa sikit lah. Sebab lukisan kita besar, dia nak calculate, dia macam mana nak buat dia punya rendering ataupun shading yang cantik lah. Dia ambil masa sikit. Jangan render view besar-besar sangat, nanti lambat nak siap. Ni pun dia masa nampak tu. Ni start ni daripada dalam ni. Jadi render ni adalah untuk kita nak dapatkan gambar yang realistik, sama situasi sebenar. Okey, situasi sebenar. Ni kena tunggu sikit. Nampak gambar ni. Nampak ni real. Tapi ni jangan kacau apa-apa Render ni dibiar je. Jangan mouse kamu gerak sana, gerak sini. Nanti dia terganggu render dia. Biar je dia buat. Jadi kalau gambar kamu terlampau kompleks, rendering times tu mungkin akan lama lah. Ini nanti kamu sama juga. Kamu print screen. Kamu snip. Masukkan dalam kamu punya representation. Maksudnya saya nak kamu tunjukkan, oh inilah gambar realistik rendering yang kita boleh tengok bentuk bus stop saya. Nampak nampak bahagian tengah ni. Ini kalau saya tunggu, maksudnya dia akan lama lah ni. Dia akan masa lama. Jadi kamu nanti bila dah siap semua, kamu save je. Ini button save ni belum keluar lagi. Maksudnya lambat lagi lah ni. Nampak ni 1 jam 14 minit. Panjang lah video YouTube ni. Tapi ni cara untuk nak render. Okey. Kita cancelkan. Okey. Jadi itu je lah. Maksudnya kita ada shading. Yang mula-mula tadi ke semua view mestilah ditunjukkan di dalam drafting mode. Okey. Ada yang ada assembly, ada apa. Dan yang terakhir paling penting adalah yang ada render. Render scene dia kat tepi jalan ke, kat mana, di mana bus stop tu biasanya berada. Jadi itu yang kamu nak kena buat lah. Okay, saya ulang balik bagaimana cara nak save. Okay. Jadi file. Mula kita save as dulu. Save as dulu file kita ni. Okay, katakan saya nak buat satu folder baru kat desktop. New folder. Bus stop. Sorry. Bus stop Azhari 2. Okay, contoh kita buat folder. Kita save dalam ni, save lah ni. Nama bus stop Azhari. Bus stop Azhari 2. Okey, save. Sama juga dia akan bagi warning, sepatutnya kena guna save manager, tak apa. Kita save as dulu. Baru kita save balik file. Save management. Save management. Okey. Save tadi kita dah tapi bukan drawing ni bus stop Azhari 2 ni. Ni. Ini save as. Kita nak save as kat sini. Save. Yes. Dan ni penting ni, propagate directory. Maksudnya kita nak bagi anak-anak dia ikut sekali dalam folder tadi tu. Propagate directory. Okey. Jadi apa awak perhatikan, tadi asalnya kat desktop Azhari 2. Tadi hanya ada satu file je kan. Sekarang anak-anak dia pun dah ikut dah. Semua file yang kita nak save tadi tu. Jadi nak hantar kat saya, jangan hantar assembly file ni saja.
hantar ke semuanya. Satu folder ni. Kamu zipkan dan hantar dekat dalam. Kamu zip, add to Azahari, kamu compress. Ini yang file yang saya nak kamu hantar. Ni, mana tadi? Ni, bas to Azahari. Zip ni. Masukkan dalam saya punya CDOS. Okay, jadi saya dah ajar. Itu perkara yang kamu kena buat lah. Okay, tak faham boleh tanya lagi untuk saya terangkan melalui video. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.